Malaysia raih 2 emas di Glasgow, kini kumpul 4 pingat. Kontingen Malaysia terus menyerlah di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila berjaya mengumpul 4 pingat setakat ini, termasuk 2 emas. Emas pertama disumbangkan Muhammad Anik Kasdan dalam acara angkat berat lelaki 60 kg selepas memecahkan 2 rekod tamasya. Muhammad Aznel Bidin kemudian menghadiahkan emas kedua negara menerusi acara angkat berat lelaki 65 kg. Sekaligus menengkapkan hat-trick pingat emas Sukan Commonwealth buat dirinya serta mencipta 3 rekod baharu tamasya. Malaysia turut menambah satu lagi pingat gangsa menerusi Irin Jane Henry dalam acara angkat berat wanita 48 kg. Sebelum itu, atlet para powerlifting Boni Bunyau Gustin membuka kutipan pingat negara dengan meraih gangsa dalam acara lelaki Lichtenberg. Setakat ini, Malaysia mengumpul 2 pingat emas dan 2 gangsa, sekaligus memberi petanda positif untuk kontingen negara yang masih mempunyai ramai atlet bakal beraksi sepanjang tamasya berlangsung.